Yo, selamat datang ke Vibe. Ini Syayu Podcast, tempat kisah pun tiba. Saya Syah, ini Ayu, kami cara dari hati. Kisah hidup sebenar, itulah yang dicari. Kau ada luka, ada impian, nak luar rasa. Jom kemai, lepaskan segala beban jiwa. Tiada lakonan, semua jujur dan nyata. Setiap kisah bersinar, penuh mata. Duduk santai atau masuk bersembang. Ini Syayu Podcast, mana gang yang tenang. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekali lagi bersama-sama kami di Syayu Podcast. Alright guys, ribuan terima kasih sekali lagi kepada korang semua yang support kita punya YouTube, yang support kita di Spotify. Apa khabar korang? Selamat Hari Raya Ya, selamat Hari Raya. Jadi ribuan terima kasih lah korang yang support kita, yang subscribe, yang like, yang komen. Amat-amat penting sekali Thank you for all the support. Okey Ayu, jadi hari ni macam ceria gitu. Yang ceria gitu, kita memanggil balik kita punya big sponsor. Sponsor kita iaitu Fizzy Fiz, the property Big Papa. Tepukan sikit. Terima kasih menjemput saya kembali. Apa khabar brother? Alhamdulillah. How's your Hari Raya, man? Alhamdulillah, banyak rumah penat. Tapi dah pergi jalan raya belum? Alhamdulillah, akhirnya. 3 hari kan, betul-betul. 3 hari back to back. Back to back. So anggaran macam zaman-zaman dulu tak? Satu bulan ni awak pergi dalam berapa rumah? 20 lebih rumah ada? Ada. Confirm. 3 hari lepas. Ini tak boleh termasuk dengan rumah yang dia jual beli tak boleh. Itu tak kira rumah raya Kira rumah saudara mara dia dah dekat 20. Because apa tahu, my father-in-law ada adik-beradik 9 adik-beradik. Semua masih alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah. Okay. Itu belum masuk dia punya kuncu-kuncu. Confirm. Kuncu-kuncu. Saudara cucu lagi. Kira sebelah my father-in-law mesat dah bagi 3 hari. Rezeki 3 hari. Yang berderet tu lah. Yang kita first day First day dah few houses, dan 1 minggu kemudian dah few houses, dan lat lagi lah. Dahsyat. Korang punya family macam mana? Boleh fight tak dengan Ada mesti yang naik bas ni kan, mesti ramai kan. tapi yang best kan, ramai-ramai family gini meriah sih. Betul. Lagi-lagi dapat ambil bas Dulu zaman saya, kira zaman naik bapak lori. lah. Naik lori. Betul. What's your mode of transportation? Fizi pernah naik lori, tapi the best Fizi sampai sekarang ingat masa tu dengan arwah my grandfather lah. Kita naik bas. So standard daripada pagi start sampai besok pagi. 20 lebih rumah satu malam. Tapi beforehand dah bilang orang ke depan ke belum? Kita datang sampai 2-3 pagi. Kecil anak lagi. Tak tahu kan. Just follow je kan. Dia pergi mana follow. Tahu-tahu je salam. Itu confirm dia punya duit collection berperatus. Takkan dulu. Zaman dulu taklah. Tapi dulu saya pernah juga 100-200 tu jugalah. Satu hari kan, kalau naik bas. Sabar, duit raya ke rumah? Duit rumah. Duit rumah. Duit raya salam-salam kan. Boleh jejak juga lah. Kecil mata yang confirm. Time kecil. Saya pula, saya bagi shout out sikit lah untuk family member saya. Adalah yang berkenaan. Kalau pergi rumah dia confirm 50. Confirm 50. Pasal rezeki dia murah sampai sekarang. Alhamdulillah. Tapi bukan bermakna itu kira pakcik favourite. Tak lah. Maksudnya kan certain orang kan ada kelebihan kan. Ada bagi ekstra untuk saudara kesayangan ke cucu kesayangan. So apa-apa pun, yang penting kita harap korang punya Hari Raya semua ceria Tapi do you feel any different or not? Raya last year sama this year? Is it like the mood tu makin getting best ke, ataupun sama je macam last year ke? How? So macam Fizi tak raya, kalau boleh nak make the best out of it lah. Tahun lepas of course tahun ni ada yang dah meninggal. Ada yang betul. So apa yang kita boleh, kita enjoy yang kini. Make the most of it lah kan, orang putih kata most out of it lah. Most out of it. Most out of it. Betul. Berbelit. Itu kira the best advice lah. So Ayu, awak tadi nak jadi tukang interrogate kan? Nak tanya Fizi macam-macam kan? Kita dah siapkan dia punya soalan 10 soalan tau. Sebelum apa, sorry. So korang, inilah Fizzy Fiz yang kita
undang lah untuk dia berkongsi. Dia sendiri call up kita, cakap aku suka berceloteh kata dia. Dia nak join kita. So kita pun berbesar hati berbesar hati untuk berkongsi. So kalau korang ada apa-apa pertanyaan tentang urusan jual beli hartanah, this is the guy yang korang boleh cuba call, WhatsApp anytime 24/7 ke midnight. Jangan boleh WhatsApp je dulu sampai minat besok lah reply besok tapi macam saya cakap lah, agak-agak lah pukul 2-3 pagi janganlah message orang. Boleh kadang-kadang macam dia nak message tapi jawabnya tu lah besok pagi. Dia nak try test apa-apa pun don't worry, ada 15 tahun pengalaman. And recently I saw you posting you ada menang banyak various award, right, as one of the top achievers and so on. So by all means guys, di hari raya yang mulia ni, happy korang boleh call Fizi juga. Alright, betul. Okay, so kita nak teruskan dengan soalan-soalan hari raya ni. Kita nak kira santai-santai. Santai-santai. So Ayu tanya, go. Soalan pertama. Apa benda pertama yang mesti kita kena cari pagi raya? Kuih ke nasi? Bukan kita cari, kita tanya dia. Fizi kalau bangun tidur je nak raya ni, apa you cari dulu? Cari bini. Cari bini. So bini kena siapkan semua. Bukan sekadar suami misali, ejen misali. Dia nak suruh cari bini, dia mesti nak suruh siapkan semua benda. Jubah mana? Betul juga. Jubah abang mana? Sokong mana? Kita makanan dah siap dulu. Actually jawapan yang kira luar daripada box. Aku ingat dia cakap bangun nak cari lontong ke ketupat, cari bini dulu. Jadi tinggal order. Tinggal pesan. Kreatif. Okay, so soalan seterusnya kita nak tanya santai-santai. Masa kecil kan, saya masa kecil lingkungan umur tu kira kecil lah. Primary tu secondary lah. Yang mana awak ingat lah? Masa kecil apakah memori paling lawak masa beraya tu? Ada tak insiden-insiden ke yang kelakar ke? Contohnya datang rumah orang ketuk salah orang ke? Tak. Example. Okay, Fizi dulu ketika kecil Fizi tinggal dekat Kembangan Jalan Sentosa. Jalan Sentosa. Jalan Sentosa. Yes, insya-Allah. Okay. So dia rumah teres. Okay, so Fizi kan bila kat bawah tu kan, nanti Fizi akan diri kat tempat pintu gerbang. Dia pegang tu nyanyi Selamat Hari Raya, Selamat Hari Raya, Selamat Hari Raya. Nyanyi lah budak kecil kan. Masa tu primary school ke kindergarten lah gitu. Nyanyi. Sekali salah satu daripada tu, betul-betul hari raya, kira macam pagi raya tu. Tikus lari atas kaki. Alamak, modok ke tikus ni? Tak tahu lagi, tapi boleh rasa lah dia kaki atas kaki tau. Alamak, dia punya menyemal. Itu kau manjat balik atas pagar. Terus tu macam dia punya geli tu kan. Wire short bet. Tu melalak tu. My father tanya kan, Afsal, apa tu? Ada tikus lari kat kaki. So my father jawab apa? Diorang sedih ke ketawa tu? Dia cakap, itu sebenarnya tikus nak ucapkan selamat hari raya. Nasib baik dia tak diri sebelah nyanyi sama-sama. Macam-macam hal. Bapak dia dah dengar dari tadi. Dia cakap ni apa budak ni terbiarkan. Dari itu tak akan nyanyi kat depan itu gerbang. Boleh kita tanya lagu apa tak? Mungkin lagu tu lagu pasal tikus ke? Tak ada tak tahu kan. Mungkin tengah nyanyi ada squid. Tobat lah. Terus tobat. Tak nyanyi lagi. Ayu apa lagi Ayu? Go. Siapa paling excited pasal baju raya, suami ke isteri? Excited dari segi pilihan pilihan baju. Okay. Baju kalau apa, design apa? Fizi ni orang pulang pada wife lah. Hanya satu yang kita tak macam orang biasa. Sedih. Sebab kita tak sebab saya tak boleh beli daripada kedai. Bedal kedai tak cukup saiz. Special lah tempah. Kena tempah. So kita nak kena cari kain. Habis nak kena hantar pergi ke tempah. Itu kira 2-3 bulan sebelum hari raya dah kena. Alhamdulillah kita ada regular
Taylor. Anti Chun lah. Mixed feeling ni masih ni. Nak sedih ke nak apa ni? Tak ada sedih lah. Ini dia tapi cakap rata-rata biasanya. memang korang decide macam ni lah. Pak Raya je nak kena ambil Taylor lah. Actually ada. Tapi actually ada. Cuma susah nak dapat lah. Memang susah. Betul. Kadang-kadang nak sampai Johor. Dan kata sampai Johor, sampai ke KL pun tak ada. Macam Fizi fikir orang-orang semua ni masih kurus-kurus ke? Dia sama macam awak juga yang sama ke? Alamak. Dia kadang-kadang bila dah cari tu dah dapat tu, yang sini okey, yang sini pula kan, masalah dia baju okey, seluar kecil lah. Macam gitu lah. Seluar dia actually triple XL, tapi baju dia XL. XL. Tapi dapat try lah. Fizi tak payah try pun. Tak dapat. Datang apa size bang? Kita paling besar 3XL. Tapi ada tahap paling sedih, sampai tak ada saiz, dah urgent nak raya ni. Saya kena beli 2 baju, lepas tu potong, jahit together. Tak ada lah. Tak ada. Ingat betul-betul. Saya senang percayanya orang. Jangan percaya saya sangat ya. Percayalah ejen anda. Okay. Tahun ni ada berapa pasal maju raya? Tahun ni Fizi ada dah pergi, nak teka dah pergi teka. Banyak rumah ni mesti bertukar-tukar. Boleh teka dulu. Awak teka berapa? Saya teka 5. 4. Dua-dua salah. 10. 9 ke? Salah juga. Berapa? 3. Salah. 2,5. 2,5. Setengah tu apa? 2,5 beli baju je. Kurta. Ya, beli baju kurta. Faham. Saat kita dah bertempah. Dia bergurau. Tapi sekarang kurta pun lagi senang lah. Betul. Boleh match. You lagi suka kan kurta? Dia depend on the mood lah. Kadang-kadang ada part bila kita macam sekarang ni macam ada satu ni baru lahir ni, dia ada agak lincah sikit kan. Jadi dengan samping tu takut tersandung kan. Nak lari kan. Samping pun Fizi tak dapat pakai. Tak dapat pakai. Pun sedih. Cerita sedih kita juga. Kita nak ceria tau kan. Ini kira samping ikat jatuh. Ikat jatuh. Dah nampak. Dia nak letak bunga di samping tak dapat. Tak dapat. Habis nak buat macam mana kan? Aku nampak dia, saya ada nampak dia kreatif. Dia pakai bunga itu tau. Bunga sampel tu betul-betul dia cocok. Samping bunga kan. Kuih raya wajib setiap rumah. Apa pilihan nanti? Kuih raya yang mesti ada. Mesti nak ada. Mesti nak ambil lah. Kuih Fizi kurang. Kurang kurang kuih. Sampai mesti nak makan je. Tadi macam kalau macam orang cakap kalau macam nak try tu rempik. Rempik. Semua orang suka itu kalau itu bukan Melayu. Itu keripik kan? Keripik. Dia kalau dah sampai Melayu itu je. Keripik itu apa? Rempik. Rempik Melayu lah. Betul saya cakap. Jawa. Rempik. Fizi suka rempik. You prefer keripik over kuih. Ketumpi. Sedap tu. Kalau dah dapat satu tumbler tu kan, satu balang tu, itulah kita yang pegang punya. Semalam Fizi cerita tengah tengok makan kan, sampai members cakap, ni tu bila nak letak? Tengah makan, berbual dengan pakcik, berbual kan. Ngadak berbual cakap, macam tengok wayang lah kan, sambil berbual tengah makan. Member tunggu nak ambil turn, tak letak lagi. Okay, saya penonton Melayu, saya nak pilih. Okay. Macam nak pilih banyak tu. Banyak. Ini berapa tu? All out. Tu pasal saya cakap tadi, sebelum datang minum air dulu. Itu tu. Tak banyak sangat dulu ni. Kita skip. Okay, ni saya nak tanya. Memandangkan kita ada episod cerita pasal duit raya tu, kita nak tahu you punya personal opinion. Saya. Kalau nak bagi duit raya ni, kadang-kadang kita tengok budak ni, dia macam dia ni sekolah lagi ke, kerja ke, macam in the middle lah. Nak kasih ke tak nak kasih. So soalannya, duit raya patut beri ikut umur ke ikut status ikut budak tu? Sebelum Fizi kahwin, dia selagi tak kerja tu mesti dapat. After Fizi kahwin, tanya dia. Apa dia? Tanya. Dah kerja belum? Belum. Salam. Tapi my wife punya side lain. Dia ajar this new ritual lah kan. Selagi belum kahwin dapat. Macam Cina style. Macam Cina lah. Macam Cina style. Dia anak darah tua pun dapat. Style lah. Selagi single mesti dapat. Selagi single dapat. Walaupun dia dah tua, dia kerja ke pun tak apa, dia dapat. Ini boleh dikatakan salah satu tradisi yang pelik tak?
Ni senang fikir lah. Tak payah Pelik tanya. tak pelik Tak payah. Senang kerja kan tanya. Kerja ke tak kerja? Sekolah lagi ke tidak kan? So sekarang kita boleh nampak apa. Dia ni belum kahwin. Kita tahu dia belum kahwin. Kahwin takkan tak jemput kan. Okay, baiknya. Barulah. Actually idea juga. Jadi lepas kahwin Fizi ikut my wife punya cara. So mana lagi safe? Lagi senang fikir macam kita yang belum kahwin kan. Tak senang Tak payah nak tanya-tanya dah kerja ke belum. Tapi ramai lah kan. Ramai lah. Berapa ramai yang mengaku belum kerja. Tak, Belum kahwin. Belum kahwin. Salah. Ramai lah yang belum kahwin. Kalau tu kira budak poli. Alright. Itu merupakan segmen yang kita berceloteh bertonye bersama Fizi lah. Segmen kira santai-santai lepak-lepak kelakar-kelakar lah. Okay, ada last. Ada lagi. Tapi relax macam tak relax Soal jawab. Last. Ada tak tradisi pelik dalam keluarga masa Dah raya? tanya tadi. Ada belum lah. Belum rewind sikit. Belum. Tadi tanya duit raya ni. Okay. Ada tak tradisi pelik dalam keluarga masa raya? Tradisi pelik Tradisi pelik dalam keluarga Pelik macam mana? Aku nak fikir tradisi pelik dalam keluarga time raya. Time raya Ada orang macam bakar-bakar kemenyan ke tak ada Tak ada. Bukan tanya pelik apa. Dah raya. Tiba-tiba gitu tradisi pelik so far macam tak ada lah. Saya ada tradisi pelik tapi Awak jangan macam-macam tak betul. End up dia jadi prank. Apa? Betul. Tak bohong. Benda. Pakcik-pakcik ni tuan kita kecil. Okay. So dorang panggil kita lah yang kecil-kecil ni kan cakap korang nak tengok pocong tak? Dia cakap gitu tau. Dia cakap tengok hantu tak? Dia cakap serius. Pakcik-pakcik ni semua muka serius bro. Kira aku tengok pun aku cakap betul tak? Betul. Okey layan lah. Boleh tengok betul. So dia ambil mangkuk. Bawa lilin. Bakal. Dalam biasa lah macam taruh limau lah. Setiap ada ritual lah macam gitu kan. Ni betul saya arwah bapak saya. So kita yang budak-budak dah duduk semua. Layankan lah. Tengok kan kita dah bakar. Lepas tu dia suruh kita pegang bowl tu sekejap. Lepas tu taruh air kat dalam. Lepas tu sapu kat muka. Lepas tu ini macam bowl tu bawah dah hitam. Kau dah gini, muka kau dah jadi hitam. Jadi yang berderet ni, aku tak tipu. Tak nampak. Sungguh yang satu nampak. Action saya nampak. Saya tak nak action lah nampak. Tapi bedek lah. Jadi pakcik-pakcik semua maintain lah. Muka kira ritual kira macam aku cakap ni betul tak betul. Macam langgar akidah je kan. Macam gini kan. Siapa kena pergi dapur semua. Rupanya dia punya penerangan dia tu. Bawah tu bila tangan tu. Sekarang korang semua pergi tengok cermin. Satu-satu tengok. Jadi budak yang bedek tu kan. Dia paisi lah. Cakap lah pakcik. Kau tak nampak. Dia tu tak nampak. Itu ritual pelik boleh tak? Boleh. Okay. Kecoh kan? Kecoh lah. Tapi idea. Jangan bilang pada yang generasi seterusnya. Sebab orang-orang lama ni diorang punya idea bagus-bagus. Cara way of fun diorang tu. Diorang tak ada game muka kira serious, poker face habis. You cannot see diorang bohong pun. Baiklah aku ni kan jujur orang ni. Okay, ada seterusnya? Okay, kejap. Okay, so kita rehat sebentar. Kita kembali pada segmen yang seterusnya. Okey, begitu tadi kita dah dengar sendul loka bersama singa keluarga singa menawan keluarga bahagia. Okey. Kita masih berbual pasal raya lah. Kadang-kadang ada something that I want to ask lah. Kadang-kadang kita beraya ni, kita tengok family tu punya design lah. Kadang orang small family, makin lama makin ramai. Jadi dah start fikir dah macam aku punya family ni besar juga ni next year ni rasa macam nak upgrade rumah ni obviously sebab ialah takut tetamu datang tak muat. Family pun kira jenis kecoh punya kan. So soalan yang kita nak tanyakan ni, kalau nak beli rumah sebelum raya tahun depan, bila masa sesuai nak mula? When is the best time? Contohlah macam kita lah ni kita rasa macam nak upgrade juga. Tapi macam masih ada 50-50 lagi. Sebab kita nak tanya pasal apa tahu. Okay lah, macam kita pun rumah 3 bilik kan. So kita ada anak yang dah makin besar, anak lelaki kan. Faham. So takkan nak tidur lagi dengan mak bawah ketiak kan. Masih lagi nak peluk. So
kita mungkin nak minta pendapat. Kalau Baik. kita nak beli rumah, letaklah kita nak upgrade pun mesti 4 bilik kan. So is it masa yang sesuai untuk next year kita dah terus nak kena apply, register apa-apa ke? Ada lagi yang dah halang-halang ni kan. Ni kita sebenarnya sebab kita ni dah kat pasar tau. Ya, betul. Senang tau kat bawah tau. Bawah pasar. Sekali boleh depan sana tu opposite pasar tu BTO baru. Tengah nak bina ni. Keren dah gini-gini So dah. ini pengalaman Ayu nak tanya Kita dah pakai HDB loan 2 kali. Tak pernah pakai bank loan, HDB loan. Faham. So dua-dua rumah yang kita beli ni pula, dua-dua is resale. Okay. Tak pernah pakai BTO. Faham. Tak pernah beli BTO. So apa pendapat ejen kita ni? Okay. Penerangannya. Penerangannya is the best. Okay. Kata pada undang-undang HDB lah kan, kita hanya boleh pakai HDB loan hanya 2 kali sahaja. Dengar tu. Betul? 2 kali sahaja. Okay. So far tak ada apa-apa changes So far 3 seater. Apa dia? Main dah. So far So what cerita? so far kat IKEA murah-murah. So far the thing is kalau kita dah pernah pakai HDB loan 2 kali, kalau kita masih nak beli rumah masih boleh, tetapi kita nak gunakan HDB loan. Bank loan. Tak boleh pakai HDB loan. Bank loan. Okay. So you need to use bank loan. So is there any case like ada special cases like let's say design family tu contohnya dia ada disabilities here and there but still need to upgrade. Ada source tak orang macam jumpa bukan source tu cakap dulu. Tadi so far dah kena. Jumpa MP lah kira. Ada tak? The thing is sebelum jumpa MP tu kan, kita nak kena terangkan kita punya situasi. Example, okay, there are people who have bad credit records. Okay. Maknanya tu tak boleh ambil bank loan. Betul? Because they have bad credit records, bank tak akan kasih diorang loan lah. So kita can appeal pada HDB, kita nak kena upgrade. Kenapa? Kalau kita punya rumah dah ramai rakyat, dah ramai. Then we need to lah. Then dia akan access you punya situation. They might or might not give the third HDB loan. So there are cases yang ada third HDB loan. So this one all terpulang pada HDB dan juga case by case lah. Ada yang macam tak boleh lah, macam duduk-duduk nak upgrade saja-saja, upgrade nak tukar angin, tu kurang lah dapat. Dia punya chances lah. Chances dia kurang lah dapat. So there are people lah yang macam ada cari lepas diorang dah check HDB semua tak boleh then the next step will be jumpa MP dan sebagainya lah. Itu kalau macam dah betul-betul tak boleh, tapi cases masih very strong. Example macam Fizi kata tadi husband and wife dua-dua credit rating not so good. Okay. Anak ramai, taklah anak 4 lah, duduk rumah 3 room. So dah membesar. Umur masih macam dah belasan tahun ke, dah besar lah kan. So kita nak kena bring up a very very good strong case kepada HDB. Kalau tak boleh, then some of them akan resort to minta tolong MP. Itu kira last lah. So before that they are There are HDB cases yang tak payah pergi MP pun. So IO macam ada IO officer lah. Betul. So they will actually have those from the from finance side. Dia akan tengok kita punya situation lah. Alright. Tapi dia will ask you macam-macam lah. Dia minta tunjuk credit bureau lah. Dia minta bank statement. A few items lah. Untuk memperkuatkan kes untuk dapatkan third HDB. So masih ada sinar harapan. Ada boleh cuba, insya-Allah. Boleh cuba. Insya-Allah. So kalau di antara mereka yang sedang menonton mendengar ni, kalau diorang nak inquiry Fizi, of course you have the experience. Boleh. Ada certain cases that you can help them with. Alright, nice. Baik tu. Okay, so tadi kita tanya pasal kalau nak beli rumah kita nak upgrade tu kan. Soalan pertama yang kita tanya tu. Ada period tak? Macam durian ada musim dia. Betul. Macam kita nak beli rumahnya. Let's say now bulan 5 Betul lah. Betul. Bulan 5. Masa bulan 5. Is there any like jangka masa 4 Pada keluar Pada tanda 5. Edit lambat dah bulan nak raya kan. Lepaskan raya. Buat main. Okay. So is there any period yang biasanya maybe ada 3 period within a year ke, atau 2 period atau 1 period ke, based on your experience? Orang boleh start tu. Bila diorang nak start ni, what should they buat dulu? Okay. And when? Okay, the thing is dalam 1 tahun ni tak ada period yang mana yang bagus untuk jual rumah, atau period ni harga lebih tinggi daripada this period. Tak ada. Tapi kalau macam you all, okay Fizi, saya nak, kalau boleh saya kalau nak masuk sebelum bulan 12.
Example kan. Sebab nanti saya nak apply sekolah untuk anak saya ni semua example. So if you have a deadline then I will normally do backdating. Okay. Macam mana backdating? So kita from the day yang kita market, letaklah rezeki you hari ni kita dapat shake hand. Dapat penjualan deal. From that day I'll shake hand to completion. So it will be about 3 months. 3 months minimum. Plus minus. Because kita dah jual rumah, kita nak kena beli rumah kan. Itu dah 3 bulan. Dan kita nak beli rumah baru, kita nak renovate. Letak. So normally extension kebanyakan orang minta 2 ke 3 bulan. Letaklah 3 bulan. So all in all 6 months. So kalau nak masuk by bulan 12, backtrack 6 months, June last untuk start to jual. Bermakna in May you dah start boleh jual. Dah boleh start April, May like that. April, May dah cantik-cantik lah. So anggaran dia punya proses ni semua, kalau kita taruh paling tinggi setahun, tak sampai setahun lah. Tak sampai setahun lah. Kurang lah. So setahun. So about 6 months to 7 months lah. Nice. 6 to 7 months. Tapi tapi there are months yang kalau boleh untuk avoid. Avoid tu macam mana tahu? Macam okay, kalau kita macam jatuh lah renovation kita, let's say kita punya completion let's say in November. 3 bulan renovation means December, January, February. Ini 3 bulan orang pergi holiday, orang New Year, Chinese New Year. So your renovation punya kira-kira you punya duration to renovation tu you have to drag more. Betul. Kadang-kadang macam sebab macam renovation yang macam kadang-kadang kena Chinese New Year. Yes. Dia drag tutup sampai 1 bulan. Correct. So you have to fikirkan macam. So that is how normally I will timeline my sellers. Okay bang, nanti by the time you punya completion is dah nak kat Chinese New Year tau. Make sense. Betul. So kadang-kadang you nak kena push the renovation company, or worst come to worst you nak kena have a place untuk duduk ke apa. Because kadang-kadang because these people dia orang pakai is sometimes tak ada workers. Yang ada workers dia nak bawa barang daripada Malaysia ke Malaysia tutup. Dia orang hari raya 2 minggu lagi lambat So these are the timeline yang kita nak kena jaga-jagalah. Ini penting So at least korang boleh plan ahead boleh tahu. Kena tak payah nak selindung-selindung kan. Jadi agent just take the fact kan. So kalau tanya saya, kita kalau timeline kita ada setahun tu, I think more than sufficient lah. Macam sekarang start proses and so on ke bla bla bla, just expect to get earlier lah. Tapi kita taruh maksimum setahun tu kira selamat 1 year is okay lah. Because we don't know you punya processing untuk nak beli, especially nak beli you punya loan, you punya HFE nak approval macam mana kan. Some people can be very fast, sebulan dah lepas. Some people kan sampai 3 bulan baru nak dapat approval untuk beli. Okay. Saya ada personal. So after HFE tu actually kalau dia dah approve kan, sebenarnya sekarang yang preparationnya untuk apa pula? Okay, sekarang bila kita nak jual dan beli, kita nak kena buat 2 seiring serentak. So we have to do the selling, punya intent to sell, dan juga HFE, which is the buying. Sebab kalau kita dah dapat sell sekarang, kita tak boleh buy pun tak guna. Yang selalu sangkut is the buying. Because ada orang nak beli tanpa loan, ada orang nak beli with HDB loan, ada orang yang above 55, ada orang yang RA tak boleh pakai. So there are a lot of scenarios. So you have to tackle this buying punya side sebelum selling. Faham. Once buying dah clear, baru you can start to sell and buy lah. Dia punya buying part tu yang ada, you have to do more diligence. Betul. Alright, so saya ada, I think kita boleh muatkan lagi 2 soalan. Saya nak tanya personal punya persoalan kita. Okay, yang encik, apa salah Yang encik. Yang encik memang young. I'm very young. Terbatuk. Belum makan dah sedap. Yang dia tersedap. Okay, apa you nak tanya? Dululah. Long before your time kira. Dulu kita pernah berkomunikasi juga kan. You know my roughly status macam mana kan. Ada sikit contemplating orang cakap contemplating kita rumah ni kecil, tapi kita rasa anak lelaki kita ni 3, we think like why not kita macam renovate, pecahkan sebahagian ni, pecahkan gini. Tak nak dibebani dengan hutang baru lah. Kita punya estimate target.
So what are your advice kalau orang macam kami ni? Actually kita nak upgrade, kita tahu rumah yang seterusnya ni 4 bilik. Harganya kononnya lebih kurang lah macam ini. But bila kita come to think of it takut nanti hutang dia jadi bulan-bulan tu jadi lain. Because currently is very low lah. Correct. Harga sama ni. Ya, betul. So nak renovate ke atau nak pindah? Tapi kalau pindah tak boleh renovate. Dari segi budgeting lah maksudnya. So what you rasa the best advice lah? The best is which one are you more comfortable after the reno or pindah? Because tak sepatutnya semuanya nak kena pindah. There are people yang renovate. Ya. Okay, example macam tadi saya cakap nak renovate so rumah dia cantik sikit ke ataupun hack bilik sini sikit so bilik sini boleh kan. So the thing is bila you renovate bilik you makin kecil. Ya, betul. Okay, faham. You comfortable tak duduk dalam bilik kecil? Kita ambil yang besar. Anak rumah. Tapi anak membesar. Kita planning macam apa? Macam hall ni pecah. Jadi budak semua tidur ramai-ramai. Lelaki kan tiga budak kan kira macam something like sofa bed lah. Just to sleep aja punya matter kan. Privacy kita nak ajar orang jangan tak payah nak privacy sangat lah kan. Privacy lah. Kita nak open konsep lah kira kan. I don't know lah. Still macam bermain di fikiran kita lah. So as macam fizikal lah. It depends on you. Ada orang tak comfortable. Okay. Ada orang tak comfortable. So kalau macam pada you, kalau it's comfortable to do that. Zaman-zaman mak bapak kita bila pindah rumah mana bilang kita? Kompon. Tak tahu pindah kita kita tinggal ambil barang masuk kotak je. Bye member lama bye. So this time is both of you all the sellers have to actually plan. Yeah. So kalau macam if I pindah dia punya bulan-bulan makin berat. So tak boleh. So renovate lah. So that can be the thing that come out. Tapi ada benda yang tak boleh renovate. Example very good example. Rumah 3i. Satu toilet. Oh ya. 3NG 2 toilet kan. Kalau 3i tetap satu toilet. You nak renovate macam mana pun tetap satu toilet. Okay, betul. Tetap satu toilet. Kan kalau macam that one you cannot change right. Itu kena jaga tu lah. Kira bila nak makan nasi ayam penyet tu tak boleh serentak Dia kalau datang macam mana? Dia kalau datang toilet satu berebut tau. Beratur macam piramli. Cerita piramli. Buat main lah you kelakar ke tak? Nanti nak ketuk kan. Cepat oi. Alamak si Dolmat ni main bailon. Okay, on a serious note. Okay. So the thing is it's all down to you yourself. Which one is your comfortability? So kita tak payah dengar cakap. Definitely kalau kita ask orang akan cakap jual lah kau untung gini. Ada orang akan cakap kau macam like you say if kita comfortable. Yang at the end of the day your advice is cari mana yang kira bersesuaian dengan kita punya kehendak jugalah sometimes right. Correct. So macam example I got one client dia nak beli because dia divorcee. Single divorcee, anak 2, 1 boy, 1 girl. I see. Currently tinggal rumah 3 bilik. So because dia is a divorcee, dia tak boleh, she don't have a big salary lah. Biasa-biasa aja. So macam dia cakap dengan Fizi, alamak, I takkan kesian my boy tidur kat luar. My boy kesian dia tidur kat luar. So this scenario, I carikan dia satu rumah, 3 room, tapi it's a 3.5 room. Rumah corner, 3 bilik corner. So tengah-tengah tu besar sikit tau. Okay. So dia bikin dia renovate, dia tutup tengah tu, dia pintu dia tukar sini, dia tukar sana. Jadi 3 bilik. Alhamdulillah. Ya. Yalah actually boleh tambah dalam bilik teh. Kalau tengok mana yang boleh ni. Correct. Tapi walau macam mana pun kita dengar advice daripada Fizi yang pengalaman dia dah tahu sangat lah macam-macam cerita yang I think coming from what he's trying to explain ni macam mana kita nampak rumah tu cantik ke besar ke renovate sini sana, make sure yang paling important is kita live within kita punya means. Okay, Alhamdulillah, thank you Fizi so much for sharing your ilmu tentang jual beli rumah. Alhamdulillah banyak. Bukan senang kita nak tanya. Daripada kita tak tahu sama kita wow. Bukan susah, korang WhatsApp tanya itu je. Kalau sesuai kan kena dengan timing, ada appointments lah dan sebagainya kan.
By all jumpa Fizi. InsyaAllah dia boleh bantulah sama-sama. So thank you so much Fizi again. It's been an honor untuk anda bersama-sama dengan kami di Syahir Podcast. Terima kasih kerana menjemput. Kepada anda semua, jangan lupa untuk support Syahir Podcast by subscribing to our channel. Betul. By tekan like dan paling penting share kita punya konten. Semoga kalau nak tanya apa-apa semua betul, komen everything. Betul. Just bagi apa-apa topik pun kalau kita nak berbualkan apa yang hot story ke. Korang rajin lah berkomunikasi dengan kita akan layan balik benar. InsyaAllah. Alright, so with that kita ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada penaja utama kita, Ejen Fizi Fiz The Property Big Papa. Jangan lupa untuk hubungi beliau untuk bertanya segala soalan tentang jual beli rumah, hartanah dan sebagainya. Alright, jangan lupa hubungi Fizi Fiz di talian 912-999-12. Fizi Fiz, ejen pilihan anda. Terima kasih. Bye. Yo, selamat datang ke Vibe. Ini Syahyu Podcast, tempat kisah pun tiba. Saya Syah, ini Ayu, kami cara dari hati. Kisah hidup sebenar, itulah yang dicari. Kau ada luka, ada impian, nak luar rasa. Jom kemai, lepaskan segala beban jiwa. Tiada lakonan, semua jujur dan nyata. Setiap kisah bersinar, penuh masa. Duduk santai atau masuk bersembang. Ini Syahyu Podcast, mana gang yang tenang.